Ingat jangan panggil dia Ustaz. Dia baru nak start macam kami kat sini. Panggil dia SD. Kau panggil Samsul Debat macam kau punya kawan motor je. Samsul Debat. Dia dah tua, umur dah 400. SD je. SD. Umur dah tua dah ni Ji. 400 lebih tahun ni umur ni. Ya, umur sama macam Tok Ramu. Ustaz, kita tengok semua terperanjat pada ketika 2016 tu, di mana Fizi tadi cakap kan tentang Perhimpunan Agong UMNO PWTC pada 2016 2 Disember tu kan. Ya. KJ. Sebab selalunya contohlah kami pihak-pihak media ni bila ada Perhimpunan Agong UMNO, kita akan berkumpul kat sana. Kau salah seorangnya petugas kan? Ya, petugas kan buat liputan kat sana. Boleh explain tak masa saya berucap tu macam mana keadaan tu? Sebab dia kat luar, saya nak tahu. Betul. Okay. Dia ada penceramah yang kita rasa macam bila lah dia ni nak habis ni. Tak best saja. Sikit-sikit Tuan Presiden yang handsome, dia kacak apa benda lah. Kita nak ambil poin-poin dia tu kan. Dia nak kipas je tugas media ni. Tapi bila ada penceramah yang datang masuk-masuk Ustaz control the crowd. Lawak kan? Ustaz cakap 1-2 punch, 1-2 punch, 1-2 itu yang mahal punch. tu. Lepas tu Ustaz hentam, boom, Ustaz 1-2 punch. Saya rasa macam wow, Dia best. bukan sekadar ni Ji. Bukan sekadar politik saja. Betul. Dah padahal semua yang isap rokok. Dah sah-sah semua menteri-menteri isap rokok semua kan. Sama dia buat. Kita rasa itu kali pertama saya macam siapa dia ni? Dia ni Samsul Debat. Dia ni Samsul Debat. Dia ni pendebat ni. Aku cakap, dia ni ketua bahagian ke yang berucap ni. Dah lah tak ada poin, tak ada kertas, tak ada apa depan mata kan. Dia dah sejam lebih Ustaz kan. Betul. 44 minit. 44 minit. Macam mana tu? Berdekah-dekah semua. Macam mana Ustaz macam mana Samsul Debat tu dipanggil? Okey, sebenarnya dia ada sejarah dia juga tu sebenarnya. Yang pertamanya tadi ada soalan tadi pun saya terlepas tadi yang pasal bila saya dah berceramah tadi sampai satu tahap saya berceramah lagi banyak bekerja. Saya pun dah tak tahu mana satu part time. Dah tak pergi kerja ni. Dah terbalik. Jadi Pak Ngah saya cakap, Pak Ngah kalau berhenti kerja, saya kata Pak Ngah saya kat Perak tu. Kata Pak Ngah kalau berhenti buka konsultan mungkin tak Pak Ngah cakap tu. Pak Ngah saya cakap, kaki kat sebelah dah dekat luar ke belum? Kaki sebelah kat luar ke belum? Maksud dia tu, kau dah cuba belum kaki sebelah tu kat luar? Luar pada jabatan kerajaan lah. Mana kalau dah okey, baru tarik kaki sebelah lagi.